Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang berhormat Anthony Lok, yang berhormat Saifuddin Nasution, semua pimpinan tertinggi dan ahli-ahli jawatan kuasa nasional bagi parti-parti dalam Pakatan Harapan, seluruh para hadirin hadirat, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Kita sudah melebihi 3 tahun, lebih kurang 3 tahun setengah kita membentuk kerajaan, dan kerajaan kita dipanggil Kerajaan Perpaduan. Memang nak berpadu payah, nak berpisah senang. Kita nak berkahwin, kita ada dulu orang yang merisik. Kemudian kalau kami belah utara hantar thire. Lepas tu barulah meminang, hantar thire, letakkan juga mahar, baru berkahwin. Susah. Nak bercerai ni senang. Ada yang mengatakan hanya lafaz daripada suami. Ada yang mengatakan perlu ada saksi. Sebab itu, saya kalau berkahwin, seboleh-bolehnya saya tak mau bercerai. Kasihku padamu begitu mendalam. Tapi nak buat macam mana? Suruh masak, tak mau masak. Suruh buah bedak, tak mau buah bedak. Bahkan mengintai-ngintai suami lain. Walau bagaimanapun kita yakin, insya-Allah rumah tangga ini dapat diselamatkan. Dan kita tahu di bawah Perdana Menteri kita yang amat berhormat, beliau seorang yang amat sabar. Sempurnakah Perdana Menteri kita ini? Tidak. Tapi saya yang biasa menjadi penentang kepada beliau, biasa berkawan, saya nampak markah kelemahan ada, tapi markah kelebihan terlalu tinggi. Sebab itulah kita memerlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus memimpin sehingga pilihan raya akan datang dan selepas pilihan raya akan datang. Kita tahu kenapa PMX ini diperlukan. Sekarang PMX lagi 10 dan ke-11. Dunia sekarang berada dalam keadaan menggila. Ada seorang presiden kuasa besar, dia ada penyakit mental disorder. Siapa tak setuju dengan dia, dia akan bertindak. Sebuah negara yang presidennya dipilih secara demokrasi, secara demokrasinya sempurna atau tidak, itu soal lain. Dikatakan negara itu mengedar dada, presidennya terlibat dalam pengedaran dada, akhirnya ditangkap Maduro, dibawa balik ke negerinya. Bolehkah dunia berada dalam keadaan sebegini rupa? Bukan tangkap Maduro dengan istrinya sekali, bukan tangkap Datuk Seri Anwar sekali dengan kawan. Bayangkan dunia berada dalam keadaan begitu sekarang. Tata cara dunia telah rosak. Kita lihat puluhan ribu rakyat Palestin dibunuh. Negara Eropah sedang bergerak ke arah
untuk menolak kekejaman Israel. Di antara yang memainkan peranan utama termasuk Vatican City. Ada negara-negara Arab masih bekerja sama dengan Israel, termasuk bekerja sama dengan Amerika dan Israel untuk menyerang Iran. Siapa yang boleh merubah tata kelola dunia ini? Di antaranya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab setakat ini saya melihat beliau ada hubungan dengan semua pihak. Tata kelola dunia sudah rosak. Kerana sekarang ini Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya menjadi tempat pertandingan syarahan. Tak ada resolusi yang dipatuhi. Bahkan kita lihat selalunya dinodai segala resolusi yang dibuat, terutamanya terhadap rakyat Palestin. Sebagai kita yang berjuang Islam rahmatan lil alamin, kita membela apa yang berlaku di Palestin, kita membela kekejaman yang berlaku di Venezuela, kita membela kalau ada sekatan terhadap Cuba, kita membela semua mereka yang tertindas. Ini harapan kita. Kita di sini tidak habis lagi, bahkan menjelang pilihan raya semakin mantap main isu perkauman. Daripada saya kecil sampai sekarang, inilah isu yang dimainkan. Hadirin sekalian, kita jangan cemburu kalau kita lihat kemajuan orang Tionghoa di Malaysia. Kita mau dalam sikap bersaing, bukan perkauman. Kenapa kita tidak maju dalam penanaman durian Bumi Putra? Kenapa tidak maju dalam hal pengurusan sayur? Kenapa tidak maju dalam urusan ayam dan telur? Kenapa? Sampai bila kita nak salahkan orang lain? Bagi saya, yang saya nak wujudkan ialah persaingan. Kalau kaum Tionghoa boleh, kaum India boleh, kenapa Melayu tak boleh? Ini yang perlu kita tiupkan, persaingan. Dan sekarang bukan persaingan Melayu Tionghoa. Pendatang asing mula menguasai ekonomi negara kita. Mereka telah menguasai kerja-kerja bawahan, boleh dikatakan di Kuala Lumpur, di Johor, di Pulau Pinang, semua dikuasai oleh orang-orang pendatang ini. Bahkan dalam bidang pertanian, dosa membuktikan bahawa sudah ada penguasaan mereka yang bukan rakyat menguasai ekonomi bawahan di negara kita. Kita nak salahkan siapa? Melainkan kita sendiri kena buat perubahan ke arah itu. Hadirin yang dihormati sekalian, kita memang kita pergi kepada muafakat ini. Saya yakin bahawa himpunan pada hari ini, saya diberitahu lebih kurang 10,000 yang datang, yang kita target hanya 3,000. Dan insyaAllah saya sebut tadi, kita nak berkawan. Tetapi kalau mereka memilih untuk berlawan, kita akan bertanding habis-habisan. Memang kami kadang-kadang tak boleh buka rahsia kabinet. Perdana Menteri kita ni selalu kami tegur, banyak sangat beri bantuan kepada negeri SG4. Tapi Perdana Menteri ni dia tak kisah. Orang maki dia, orang kata kat dia, dia pergi, walaupun lepas 1 jam dia bersalam, datang mesyuarat, baik esok maki pula. Dia ulang pergi macam tu lah. Apalah punya baik sampai macam ni. Kami yang rasa gelisah. Kadang-kadang saya kata kepada PMX, tolong hentam sikit MB tu. Dia kata ha. Sekali lagi dia berucap tak hentam pun. Bahkan dia umum pula projek baru. Artinya Perdana Menteri kita Perdana Menteri yang mengikut saluran demokrasi.
mengikut peruntukan-peruntukan yang di bawah perlembagaan untuk kerajaan-kerajaan negeri tanpa diskriminasi. Tak ada diskriminasi ini. Jadi hadirin sekalian, kalau kita rasa nak ubah Perdana Menteri, nak ubah atau tidak, sekurang-kurang tunggu sehingga pilihan raya akan datang. Saya pun teringin nak jadi Perdana Menteri ini. Anthony Loke payah sikit, tapi aku ada harapan. Tetapi daripada harapan kita mungkin hancur berkecai, lebih baiklah kita sokong terus Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadirin sekalian, memang kita melihat peruntukan dan saya sendiri dalam berjalan di seluruh Malaysia hal pertanian ni, hal keterjaminan makanan kita tak kira negeri, tak kira warna, biru kah, merah kah, hijau kah, oren kah, yang rajin kita sokong, yang pemalas oren pun aku tak sokong. Ini sikap kita untuk menjamin keterjaminan makanan pada masa akan datang. Cuma kerajaan kita berterus terang, tiap-tiap minggu Majlis Tindakan Ekonomi memberi maklumat-maklumat kepada kita. Ni Tengku Zafrul pun ada sini. Dulu dia banyaklah beri taklimat kepada kita. Dan kita memahami keadaan keuangan, keadaan semua, dan berlakulah kita lihat terus terang kita kepada rakyat setiap minggu. Sama ada minyak nak naik ke, nak turun ke, minggu ni naik, minggu depan turun, semua reveal kepada rakyat. Artinya kita tidak menyembunyikan sesuatu. Bila kita mengatakan beras kita cukup, insya-Allah hingga akhir tahun, bukan tahun depan beras tak ada. Artinya stok yang ada ini hingga ujung tahun cukup. Rakyat jangan bimbang. Oleh itu, bila berlaku pilihan raya di Johor nanti, insya-Allah isu makanan terjamin, insya-Allah. Hadirin sekalian, kita di negeri Johor ini, untuk rancangan Malaysia ke-13, kita peruntukkan lebih kurang 201 juta untuk pertanian di negeri Johor. Nak tarik balik atau tidak? Nak tarik balik atau tidak? Tidak. Rakyat Johor, rakyat Malaysia. Bahkan saya minta Perdana Menteri tambahkan peruntukan kalau boleh. Untuk 2026 saja pertanian di Johor ini, daripada Kementerian Pertanian, tak kira lain kementerian, 25 juta. Saya sebagai menteri tak ada niat langsung nak kurangkan. Bahkan kita akan cuba memohon kepada Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri. Kalau kita mohon Menteri Keuangan dia tak lulus, kita akan mengadu kepada Perdana Menteri. Supaya peruntukan di Johor ini dapat ditambah. Kerana Pakatan Harapan akan memerintah dengan selesa selepas kita menang dalam pilihan raya di Johor nanti. Hadirin sekalian, sebab itulah dalam keadaan kita sekarang kena bersatu, kena tunjuk kestabilan. Sebab kita faham bahawa kuasa-kuasa utama dunia ini bukan kerja lain. Dia nak bully, dia nak kuasai. Setelah mereka gagal di Selat Hormuz, ada mereka telah mengintai pula sekarang di Selat Melaka. Oleh itu, konsep negara berkecuali mesti dipertegaskan kembali oleh kita bahawa kita berbaik dengan semua negara kuasa besar di atas muka bumi ini. Sama ada China, sama ada Rusia, sama ada Amerika,
sama ada EU, Eropah, semuanya adalah rakan-rakan kita. Kita tidak akan memilih blok. Kita tahu bahawa bila berlaku blok dan pertarungan, akhirnya kita lihat berlakulah apa yang berlaku di Selat Hormuz itu. Dan kita tak mau perkara seperti itu datang di sebelah kita. Peranan ini siapa yang boleh mainkan? Siapa? Siapa? Nia. Anti-nilok tak boleh. Aku tak boleh. Kalau saya kira nak perang ya. Tapi diplomasi berhubung dan sebagainya ada kepada PMX kita. Saya sebut pada awal tadi, ada kekurangan, tapi kelebihannya mengatasi kekurangan. Oleh itu, Pakatan Harapan, kalau nak berkawal lagi, bersama kita menang dan terus dengan pemerintahan PMX kita. Dan kalau ada pandangan kita lahap kuasa besar yang sedang menurun, kita lihat dia melawat Cina balik, cenderamata pun tak mau balik, merajuk. Orang panggil dia sekarang ni Buffalo Trump. Ada satu lembu di Bangladesh rupa dia. Dan keadaan begitu, kita tak maulah mereka menjadikan pusat pertarungan di ASEAN ini. Dan saya yakin di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kita akan mengatasi perkara itu semua. InsyaAllah kami Parti Amanah bersama rakan yang lain, Islam rahmatan lil alamin, akan kita tonjolkan dengan menolak pahaman perkauman yang sempit yang ditiupkan selama ini. Kita tak mau sebab mereka boleh berubah. UEC mereka boleh setuju, sekarang tak setuju. Dengan DAP sahabat kita, Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, akhlak macam Umar Abdul Aziz. Sekarang dia boleh berubah. Jadi tak lama lagi kemungkinan mereka akan berubah untuk bersama kita pun boleh jadi. Sebab itulah kita, yang pentingnya saf kita kena kukuhkan. Alhamdulillah hari ini pemuda, wanita, semuanya kita bersatu di sini. Ini mukaddimah untuk kita hadapi pilihan negeri dan juga pilihan federal. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.